Ulama menyatakan bahawa Allah SWT menyembunyikan 3 perkara dalam 3 tempat. Disembunyikan keridhaannya dalam mana? Dalam taat. Dalam taat itu zahir dan batin kita buat bersih. Dalam tu ada mardatillah. Cari mardatillah di mana? Dalam ketaatan. Taat betul-betul, zahir dan batin cantik. Memang dia dapat. Benda yang paling mahal dalam dunia tak adalah. Wa ridwanu minallahi akbar. Redha dari Tuhan itu paling besar. Satu, disembunyikan dalam taat. Maka janganlah kamu memandang rendah satu ketaatan. Walaupun benda tu tak nampak kecil perkara ni, buang ranting di jalan, kan? Ni kecil, jangan. Kerana dalam tu ada mardatillah. Kadang kita buat amal banyak-banyak, tapi amal kita banyak tak jadi. Temelang banyak. Tak ada ikhlas, riak, wujud. Yang besar telur tapi temelang. Tapi ada sikit yang ni jadi. Ni pusing. Sebab kita buat. Kadang-kadang amal yang orang tak nampak, yang tu bisa kita dapat di akhirat. Ya? Yang cantik, yang bersih. Dia nakkan dalam. Jadi apa saja kebajikan, jangan ditinggal. Sebab dalam dia tu ada benda besar. Apa benda besar? Mardatillah. Ridha Tuhan. Walaupun amal nampak pada zahir, sikit orang tak nampak. Kemudian maka janganlah kamu memandang rendah satu ketaatan. Satu. Yang kedua, disembunyikan kemurkaan, murka Tuhan. Dalam mana? Dalam kemaksiatan. Apa jenis maksiat? Maka jangan kamu mempermudahkan satu maksiat. Walaupun kata maksiat kecil ke bedak, bila maksiat, nama maksiat, jangan dekat. Itu mendatangkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mendatangkan murka Tuhan, atau diselitkan murka di dalam maksiat. Maka jangan kamu mudah-mudahkan maksiat. Walaupun nampak macam kecil, jangan. Yang ketiga, disembunyikan kewalian. Wali itu wilayah tu, makam wilayah, makam wali itu disembunyikan dalam mana? Dalam hati hamba-hamba. Yang makrifat tu dalam tu, orang tak nampak. Kadang tunggu saya kata, kau berlaga lutut dengan wali pun kau dah kenal.